Apa kau? Telaga apa ni, ha? Posa di tengah hutan pula. Jangan-jangan telaga hang tua tak? Pergilah. Kau ingat kita ni kat negeri Melaka ke apa? Boleh jadi juga tau. Telaga hang tua ada kat mana-mana. Ini betul rumah hang tua. Sudahlah, adakah hang tuan nak buat rumah tengah-tengah hutan? Ni tahun berapa ni? Jangan cakap sebarang. Ini malam apa ni? Malam Jumaat, kenapa? Fahad. Hantu. Dah usah takut. Kau yang bilang jangan takut, yang kau menggetar ni kenapa? Demam. Tak pegat badan. Ada kawan pun tak bunuh. Jangan takut. Tahu aku, kalau rumah di tengah-tengah hutan begini, mesti ada anak dara tau. Anak dara? Dengar saya anak dara terus berhenti. Dah kebah. Kalau ada anak dara, tentu ada orang masak. Ya, ada beras. Kita pun lapar. Nak makan tak? Bagus. Mari kita, mari. Aku tak mau. Kenapa? Hantu. Apa hantu? Malam Jumaat ni. Bukan malam Jumaat lah, malam Sabtu. Sabtu aku mau lah. Apa yang kau menongging pula? Kepasang hujung tua kata, kalau tiang tu tak kena tanah, rumah hantu. Tadi kau nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Hei. Mustahil, takkan pula tak nampak. Macam mana kau tengok? Aku tutup mata, aku takut. Kau tutup mata pasal kau tak nampak, Bahlul. Bodoh. Korang dua jangan main di sini. Ni malam Jumaat ni. Itulah kau, aku dah kata. Malam Jumaat. Alamak! Malam Jumaat. Aku tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nyaut. Kau jangan main ni malam Jumaat ni. Jumaat. Hantu. Hantu. Ini mendaga tu penakut. Waalaikumsalam. Sorry lah, salah cakap. Jangan main malam Jumaat ni. Mana yang betul ni? Tadi malam Sabtu, ni malam Jumaat. Diamlah. Tentu aku tak cakap. Salam. Waalaikumsalam. Berantakan. Kenapa? Aku ternampak nasi. Ternampak nasi kau terpekik? Buang terbiat agaknya. Tengok beruang menjerit tak apa lah. Mana nasi? Tu. Salam. Badan muka. Ni bukan nasi. Ni nenek kau. Nenek pula.
Oi, yang nasi, oi. Ha. Itulah baru nasi betul. Hai. Siapa masak ni? Entah. Tahan je nak. Kau nak main gendang pun jagalah temponya. Ada buaya.
Sweet welcome morning, istimewa raja. Nah. Senang kan, Pak? Kerja kan? Saya cuti lah, Pakcik. Cuti tahun. Setahun cuti? Tidak. Saya cuti 2 minggu. Dalam setahun. Oh. Aku ingat cuti apa sampai 1 tahun. Ke mana? Datang saya ni nak ambil Nora, nak tengok wayang gambar lah, Pakcik. Cerita apa? Cerita bagus juga. Love is many splendid thing. Bagus cerita tu. Love kan? Ya. Ada roman-roman lah. Pakcik tak suka kalau cerita roman-roman tu. Ya. Cerita cowboy. Suka lah. Makcik kau ni cerita... Yahoo! Apa cerita tu? Oh, Jangli Hindustan agaknya. Hindustan. Ulang-ulang pergi tengok ni. Dah awak tu ajak kami tengok puluh-puluh kali. Kami pula awak bilang. Kita bukan suka cerita tu. Kita suka yang Sirabanu tu. Ada, awak lagi cantik. Minum. Makcik kau belum minum ni? Ya. Minum lah. Tak apa. Baik. Duduk lah. Baik. Awak pun lama-lama duduk di situ. Bagilah jam budak-budak tu bercakap. Kita manalah tahu. Awak tak bilang dengan kita. Nanti nak bilang pula. Dulu bapa awak pun bagi can bagi kita. Dia tak bilang mama awak pun. Hello, Lokman. Hai, Ma. Lawannya. Inilah dia, Bang. Silakan, Bang. Mak, Bapak, Nora pergi dulu ya. Baik, Nora. Tapi lekal-lekal balik ya. Baik, Mak. Mak Ya? Duit yang kita suruh simpan tu hari, berapa banyak ada? Adalah dalam 500. 500. 500 tak cukup. Nak buat apa dengan duit tu? Beli skuter. Nak buat apa skuter? Kalau ada skuter kan senang, boleh bawa awak pergi jalan-jalan. Le Garden sana, romen-romen. Miangnya orang tua ni. Kenapa? Kalau awak tak nak, kita nak bawa Sirabanu. Apa? Awak nak bawa Sirabanu? Kalau awak boleh bawa Sirabanu, kami pun boleh cari. Yang itu ya? Ya. Kurang handsome. Kita lagi handsome. Hadiri adik kasih mesra, ilham tiba di jiwaku, membuat hati gelora. Oh pujaanku, hati jangan berbelah bagi, dia katakan ku kota, ku tanpa maligai cinta untukmu kanda. justru ucapan bibir yang bermadu, aku terharu. Demi buana tanpa sinar sang surya, ku setia. Mari sayang berbeda
Ada berita apa? Bagus ni berita, bos. Bagus berita. Duduk. Apa berita? Nora dengan Luqman, bos. Betul punya roman, bos. Roman? Ya. Kau sudah tengok, mengapa kau diam? Habis bos tak kasih order apa macam, bos. Kalau aku tak kasih order, kau tak boleh lanyak. Lanyaklah. Mana boleh, bos? Tengah hari ini, polis banyak. Betul, bos. Banyak orang, bos. Polis. Sudahlah, perkara itu lupa sajalah. Perkara kecil. Aku panggil kau ini hari. Ada satu operation. Operation, bos? Ya. Tahu ini apa? Kedai mas. Ya, kedai mas. Tapi datang berhenti di sini. Aku terus masuk dalam itu kedai. Tetapi ingat, selepas 5 minit, okey bos. Dan jangan lupa, driver jangan tinggal kereta. Dan kalau sudah aku keluar dari situ, dengan pantas kau datang ambil dengan aku. Dan dengan pantas kau naik itu kereta. Kita lari. Okey. Tapi kita jangan lari dengan jalan ini. Kita mesti lari dengan jalan ini. Faham? Faham, bos. Bos my plan. First class. Ya. Okey. Sekarang kita bergerak. Okey, bos. Masuk. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Yang Encik dari Assurance Company? Ya, Sila duduk. terima kasih.
ini barang-barang yang baru sampai. Saya nak insure. Ya. Semua orang dalam kedai, jangan bikin bising, jangan bikin sibuk. Buat macam tak ada apa-apa yang berlaku dalam kedai ini. Bekerja! Isikan barang-barang masuk di dalam beg. Lekas! Sini belakang. Tingkatan. Rapat dinding. Operasi kita berjaya ini hari. Nah, ambil seorang satu. Bos. Balik gaji ke, bos? Ini bukan gaji. Gaji cukup bulan. Ini sagu hati. Terima kasih, bos. Kita Johnny di mana? Besamnya haram. Mas pun tak mau berhenti. Kau pergi dah. Kau pun panggil bas macam nak panggil perempuan. Kau panggil. Tengoklah orang macam mana tahan bas. Hey! Lori pun tak ada break. Kau dah. Mana kau tahan macam orang nak lawan berenang. Tengok aku. Alamak, Kedi. Edo, kumpan dia kata aku kendi pula ni. Padan dengan muka kau. Padan lah. Kaki pula. Apa? Sudah. Bagus kita jalan kaki lagi bagus. Baik. Lagi bagus jalan kaki. Dah tentu penat. Siapa punya beca ni, ya? Siapa beca ni, oi? Oi! Siapa punya beca ni? Bahlul! Oi, Samdul! Oi, Toyol! Ni peluang baik lah. Peluang apa? Kita dah penat berjalan berlari. Ni ada beca, mari kita naik lah. Kau bawa lah. Aku tak boleh. Lutut aku dah longgar. Dia, kau. Teruklah aku. Dia yang besar. Kau. Tak boleh. Ini macam tak adil. Mari kita lalat tamplung. Lala tamplung? Ya. Lala tamplung. Boleh? Lala tamplung. Aku keluar. Kau keluar. Ini kita want to song.
1, 2, zoom! Kau kena. Memang dasar kau mesti nak kena lah. Oi, beca aku oi. Pencuri beca. Beca aku dah jual. Pencuri. Sabar ni. Ya. Sabar, bapak sikit. Oi, beca aku dah. Oi, pencuri beca oi. Pencuri. Oi. Beca aku dah. Oi. Beca aku. Beca aku oi. Pencuri beca. Beca aku dah jual. Pencuri. Sabar ni. Oi, pencuri jogol. Kalau nak pergi curi lah dekat bank. Beca kita pula curinya. Hah? Kita nak memerut pun terbantut. Nasib baik tak bengkok. Huh. Alamak. Dia buat pula. Allah. Kita dah sampai kampung mana ni? Jangan-jangan ni kampung yang kita jual obat dulu tak? Bukan dah, ini kampung baru dah. Baguslah, selamat. Kau ada duit? Mana ada? Ni, oi, kau ada duit? Aku apa yang ada? Besar, Alhamdulillah. Ni nampaknya ada seekor lembu yang kita nak klik. Apa yang nak buat? Ilham sawah. Ni kau pegang. Assalamualaikum. Salam. Kau ni macam tu nak kena ya? Apa tidaknya. Baik. Sila. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Masa kita sama-sama naik haji. Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni. Sama-sama menghantarkan orang naik haji. Tu ya lah. Cepatnya perlu. Masukkan tu Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan. Ngaji pondok mana? Baik pondok teman mengaji ni. Sama-sama mengaji apa ni tasawuf. Tasawuf? Tasawuf. Semanggu ini. Betul ya. Ya. Siapa nama ustaz yang mengajar kita tu? Ustaz Noh Keke. Noh Keke. Itulah mati lelaki mak saya. Saya dengar kabar Ustaz Noh Keke pun nak mati kena cewek. Tembak. Hantarlah jawab kawan begitulah. Minum seorang ke? Sila. Bagi kopi satu. Kopi satu. Satu. Gaya nampak Gaya. Biar apa-apa kata orang tahu gaya tak apa. Bila nak makan nasi? Lambat lagi, belum masa. Ini aja makan. Nasi lah. Ini pun tak mengapa. Apa dah ada cekik seorang aja. Besar punya harap. Nanti pula konon. Sila. Seorang saja kan? Bertiga. Tiga. Mana lagi dua? Ada di luar. Mau tak dipanggil? Tak dipelawai. Dipanggil lah. Sila lah. Dia panggil. Sila. Apa nak minta lah? Kopi ke? Minta kopi satu ya. Saya pun kopi. Kopi duit. Makan. Nasib baiklah jumpa Pak Lebay ni. Kalau tidak kami sesat lah tadi. Cari siapa dia? Nak mencari Pak Haji Husin. Haji Husin? Macam mana? Pak Haji Husin ngok-ngek, kaki untut, kepala kemik. Oh, bapa saya tu. Kedai beras tu, Betul kan? Iya, Tuhan. Kalau begitu mari kita berjumpa. Tak apa. Rezeki jangan ditolak, membahaya jangan dicari.
Kenapa saya? Apa yang dia mau jadi? Entahlah. Bagi dia lah. Makanannya. Tunggu sampai teman tiba ya. Lekas ya. Iya. Mana? Jangan belakang. Ini. Apa hal ni? Saya lari ke orang tu, dia nak makan kuih puri. Dia nak berkenal ke saya? Belum dia berkenal ke saya berkenal ke dia dulu. Badan muka dia, mampu, duduk sampai pagi esok, tinggallah, Berapa lama dia pergi, bos? Jangan-jangan kita ni dah kena tipu tak? Cik, cakap tak tengok orang. Takkan Tok Lebay nak menipu pula. Aku kenal lama dia ni. Minta kopi lagi satu, bawa 3 cawan. Copet ah. Oi, nak tidur sini lah. Kalau ada bantal bolehlah tidur sini. Nak balik-balik lah, saya pun nak tidur ni. Nak balik lah ni. Ramai lah. Jom. Macam berlambat ni siapa nak bayar ni? Ini bayar? Bayar lah lagi apa? Tinggal free ke? Betulnya saya ni tak ada duit, hutang lah. Hutang? Ni nampak ni hutang? Nampak parang. Nampak. Sudahlah, saudara. Kami bertiga ni pun tak ada duit. Ini double bass drum ni ambil lah. Berapa kayu buruk ni? Kayu buruk? Yang itulah. Nah, kalau itu ambil gitar ni. Gitar ni mahal harganya. Ini pun tak cukup kan? Ambil ini lagi kalau tak cukup. Ini pun tak cukup tak? Ini pun tak cukup. Tak cukup kan? Cukup. Cukup pun. Firdausi berdua memadu asmara, berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia. Ketika mata bertentangan, hasratku gembira merayu. Ketika wajah berpandangan, tandanya asmara berpadu. Sungguh indah taman ini, harum kasih Pak Baiduri. Dua jiwa satu hati, pujaanku oh kata berjumpa di taman Firdausi, berdua memadu asmara, berpisah tak mungkin terjadi kerana Kita nak tidur ni ada tempat bagus bagi tidur. Ya, tak tidur ni. Berapa punya pun dah. Kau pergi sana dah. Bila aku nak buat bantal tak? Aduh. Bangunlah. Kau dua tukar pakaian. Okey, bos. Okey, bos. Betul. Diamlah. Jangan ada nak gaduh ni. Siapa nak gaduh tempat macam ni dah, bodoh. Taman ini harum kasih Pak Baiduri. Dah jadi betina tu. Kau gila ke? Jantan jadi betina ke?
Jangan-jangan yang depan tadi itu doktor. Dia dah tukar kelamin tak? Pergi lah. Berjumpa di Taman Firdausi, berdua memadu asmara. Berpisah tak mungkin terjadi, kerana bersumpah setia. Lipat. Okey, bos. Dia tumbuk lah. Dia kamu tumbuk lah. Janganlah. Mari kita tolong. Jangan pura pasal lah. Mari kita tolong. Kalau orang tolong kita. Berapa punya pengecut lah. Bila kau tolong. Come on, man. Tolak pinangan aku ya. Sekarang kau lihat apa jadi? Apa jadi Luqman? Mati kenalannya. Aku tidak lepas kepada kau. Jangan dulu dia pergi cari bos. Encik berdua tunggu sini. Saya panggil ambulans. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Mila. Mila. Siapa Mila? Hai Mila, buah hati pengarang jantungku. I love you Mila. Awak ni salah orang tak? Saya bukan Mila. Bukan Mila? Bukan. Encik ni siapa? Milo. Mila. Kau di situ pula. Kenapa? Dah makan? Ya. Dah makan? Sudah. Berapa pinggan? 3. Ini 4. 4 lah. Dah kenyang? Belum. Kenapa? Entah. Nasinya terus kemari. Tak ada yang singgah kemari. Oh, begitu. Iya. Aduh. Apa khabar? Khabar baik, ma'am. Dah makan? Sudah, ma'am. Bagaimana perasaan hari ini? Gelisah, ma'am. Gelisah? Ya, ma'am. Agaknya ada barang yang kurang ya? Ya, ma'am. Apa yang kurang? Tak ada, ma'am. Sudahlah, mari ikut saya semua. Ikut, ma'am. Ya, mari. Baik, ma'am. Mari kita ikut, ma'am. Silakan. Masuk. Tuan Doktor, orang-orang ni semua dah sihat. Terima kasih.
Do, Ray dan Mi, sekarang awak dah sihat. Jadi, awak boleh keluar. Keluar? Tuan Doktor, sebenarnya kita tak mau keluar, Tuan Doktor. Kita nak tinggal di sini sampai mati. Sampai mati? Sebab? Sebab di sini makan pun ada, tempat tidur ada orang kemas, tuan doktor pun baik. Nah, sini pun cantik-cantik, muda-muda, baik, dia jaga kami. Bagi kami 3 orang ni dah lama janda. Bagilah can kami berbini, tuan doktor. Tetapi kamu mesti tahu, di rumah sakit ini hanya untuk orang yang sakit. Orang sakit? Ya. Orang yang tak sakit tak boleh. Orang yang tak sakit tak boleh. Tak boleh? Alah. Ada doktor. Ada naik balik doktor. Mak. Aduh. Sakit datang doktor. Sampai serentak. Mak. Kalau akhirnya kamu nakkan tempat, saya ada satu tempat. Ada nurse tuan doktor? Oh ya, ada. Makan ada. Makan pun ada. Boleh lah. Boleh tinggal sampai mati, Tuan Doktor. Boleh tinggal sampai mati. Bagus, Tuan Doktor. Di mana tu? Di mental hospital. Tunggu sebentar ya. Apa mental? Rokok angin. Oh ya. Operator, tolong bagi tahu dengan polis. Di sini ada 3 orang gila. Jadi suruh datang dengan segera sebelum orang gila ni mengacau. Jadi saya cepat sikit ya. Operator, lupakan saja. Terima kasih. Cik, nampaknya mereka bertiga tak ada di sini. Bolehkah saya tolong cik-cik semua? Sister? Ya. Orang yang bertiga di sini ke mana? Ini cik ni datang nak ambil statement. Oh, dia orang ada di bilik doktor. Ya. Mari ikut saya. Baik. Silakan. Masuk. Tuan doktor, ini ada polis datang nak ambil statement kenaan dengan pergaduhan di kebun bunga baru-baru ini. Oh, berkenaan dengan 3 orang tadi ya? Doremi. Dia orang dah balik keluar. Tak ada tuan doktor? Tak ada? Jangan-jangan dia lari pakai baju hospital dah. Cuba pergi tengok. Baik tuan doktor. Terima kasih Tuan Doktor. Terima kasih kembali. Mana pula mereka bertiga ni? Dengan sepirapan dah hilang. Okey, ya agaknya. Cik, nanti kalau saya jumpa mereka, saya akan bawa ke balai polis. Baik. Terima kasih, Sister. Sebut Alkisah, satu cerita. Kisah terjadi negeri Melaka. Tahan cerita ni. Seorang pahlawan berpembela bangsa. Makin trailing cerita ni. Pahlawan bergelar Laksamana Hang Tua. Pak asyik menyanyi aja awak hari ni. Kenapa? Terbiar nak mampus agaknya. Bukan nyanyi dah, baca buku sejarah. Oh, buku sejarah. Sejarah apa? Sejarah lama, sejarah Hang Tua. Sejarah Hang Tua? Tengok buku sejarah ni. Orang perempuan tak boleh tengok. Ini sejarah Panglima. Orang perempuan takkan nak jadi Panglima. Ini sejarah lelaki-lelaki. Kalau tak kasih tengok pun, tolonglah ceritakan. Macam mana nak cerita belum tamat? Baru baca penggal 1. Dah tamat nanti bolehlah ceritakan. Sudahlah Pak letak saja buku itu kat sini. Tolong belikan saya susu. Itulah awak. Kalau saya duduk di rumah, nak senang-senangkan hati, nak baca buku sejarah, itulah tak ada, inilah tak ada, itulah tak ada. Kalau saya berjalan nanti awak cemburu. Dahlah, suruh budak sebelah tu pergi beli.
Budak-budak sebelah tu seorang pun tak ada. Semuanya pergi sekolah. Jadi saya lah kena beli. Yalah. Awak juga nak minum kopi susu nanti. Ngacak aja. Orang senang-senang hati nak baca buku sejarah. Itulah tak ada. Inilah tak ada. Ngacau tak habis-habis. Itu tak kena. Ini yang kena. Alamak, Betara Guru dah nampak. Buku sejarah apa ni agaknya? Hah? Orang tu ganyut ni. Ini buku sejarahnya. Nanti dia balik. Pak Mon mesti tolong kita, Pak Mon. Ini malam kita ada derma malam muda-mudi. Aku muda-mudi ni aku nak jelak dah. Lain tak ada karipap, nisiam, undi-undi. Yang dia tu nak tunjuk tarian, yang dia ni nak tunjuk tarian, yang dia tu nak menari. Aku tak dapat peluang menari. Ini lain, Pak Mon. Ini terbuka pada semua, Pak Mon. Ada menari twist. Ada twist. Ada twist Ada, Pak Mon. Kalau gitu bolehlah, tapi ada satu syarat. Apa syarat tu? Syaratnya begini. Kalau itu adalah orang buka mata sikit, gaya sikit, baru orang tahu siapa dia, Pak Maun. Itu boleh, Pak Maun. Sebelum Pak Maun pergi sana, kita jumpa di sini dulu. Betul? Betul. Berapa satu tiket tu? RM2, Pak Maun. RM2? Ya, Pak. Bagus 10. Abang ambil ni. Boleh banyaknya. Saya suruh beli satu tin saja. Itulah saya sayangkan awak. Suruh beli 6 saya bawa balik. Mana buku sejarah tadi? Ada pun. Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tu. Kenapa tak baca buku sejarah tu lagi? Baca apa, dah tamat. Dah tamat? Kalau bang, Betara Guru dah tahu. Betul kau tak nak pergi, Nora? Tak. Kira habis-habis. Nanti kau marahkan dengan aku pula. Sebenarnya aku nak bosanlah dengan pesta muda-mudi ni. Kenapa? Tengok pada tahun lepas. Kau main muzik di atas. Aku duduk sorang-sorang di bawah. Nanti kalau aku menari dengan orang lain nanti, kau masam muka pula. Baiklah. Kalau begitu malam ni aku pergi sorang aja lah ya. Nanti besok malam kalau senang-senang kita tengok wayang. Macam mana? Okey. Bawa baju, Mak, ya? Kita kalau tak pasal syarahan ni, tak kuasa nak meninggalkan awak. Kalau awak tak ada, kita tak boleh duduk. Pukul berapa awak nak balik? Tengoklah kalau cepat habis syarahan, cepatlah balik. Kalau lambat, lambatlah balik. Tak kalah kita nak melencong ke mana-mana pula. Mana tasbih kita tadi? Ini kan apa? Sementara menunggu orang mesyarah tu, boleh juga wirid-wirid. Bye-bye, darling. Mana tongkat tadi? Nora? Saya, Pak. Kau tak keluar? Tidak, Pak. Orang malas nak keluar malam ni. Bagus, jangan keluar selalu. Keluar malam ni, kena ambun, dapat sakit, susah ubat. Luqman tak datang? Tak ada katnya, Pak. Kalau dia datang, bagus juga. Boleh tolong-tolong tengok-tengok rumah. Sekejap lagi datanglah dia. Saya tak fikir dia datang, Mak. Mana tahu, sekejap lagi. Bapak lawan ni apa nak pergi mana, Pak? Bapak nak pergi dengar orang bersyarah. Malam ni ada syarahan. Oh.
Taklah buat tasbih. Ni. Mak A pun jangan keluar ke mana tau. Pak A tak ada rumah. Kalau boleh, kuncikan jendela ni semua. Di pintu-pintu ni, ya. Maklumlah, mana tahu. Pergi, Nora. Baik, Pak. Pagi, ya. Mana si Abu lambat semua? Bohong kita ke? Apa dah kau lambat sangat? Hai Pak Mon, lekas sangat Pak Mon. Aku takut terlepas. Kita start 8.30. 8.30 Mana yang aku pesan tu? Ada. Cukup semua ni? Cukup. Kau pegang ketukat tu. Baik. Tengok orang sama tu. Baik. Pak Mon, lekas sikit Pak Mon. Ini yang dikatakan playboy. Macam kau nampak aku muda tak? Muda, 15 tahun muda. Kasut berita, peloyang baju belang. Baru dah sedap bergaya sikit. Tak kasih warm up sikit lah. Mari kita pergi. Mari. Apa punya tongkat? Pesta muda-mudi bertamasya dan menari suka dia dalam hati. Irama malam pesta muda-mudi bergembira hilang rasa duka. Kita berbunyi sungguh merdu masih berhatiku. Marilah kawan-kawanku, jangan malu. Malam pesta muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, cinta mesra apa. Bertamasya dan menari suka dia dalam hati. Malam pesta muda-mudi bergembira hilang rasa duka. Gitar berbunyi sungguh merdu masih berhatiku. Marilah kawan-kawanku, jangan malu. Malam pesta muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, cinta mesra apa. Okey, terima kasih. Hello? Ya? Dengan siapa?
Oh, Cik Nora. Tunggu sekejap ya. Cik Nora? Cik Nora? Apa? Kakak ni ada telefon untuk Cik Nora. Untuk Nora? Ya. Terima kasih. Nora, itu ada telefon untuk kau. Pergilah sambut. Telefon? Siapa telefon malam buta? Entahlah, mak pun tak tahu. Mak tolonglah jawabkan. Nora malas lah. Nora nak baca buku sekejap. Baiklah. Halo? Halo? Nora? Nasib baik kau tak datang. Bapak kau ada di sini lah. Bapak ai? Ya betul punya menari. Dia pakai seluar Yankee. Pakai seluar Yankee? Nora, jangan bilang dengan mak tau. Tidak. Takkanlah I nak bilang dengan mak I. Bye-bye. Okey. Bye-bye. Orang tua ni dah buat pula. Katanya nak pergi mencoret. Nora, sudah. Engkau letak buku itu kat situ. Pergi salin baju. Mari ikut aku. Malas lah, Mak. Nora nak baca buku ni. Bersamaan-samaan menerang alam setiap masa tidak pun pudar. Oh cahayanya menerang alam setiap masa tidak pun pudar. Oh cahayanya.
Salah guru. Berapa punya lapar lah. Lapar satu hal ni. Tidur mana ni? Tidur tak susah dah. Sini pun boleh tidur. Berapa punya sejuk dah. Bagus tidur kat dalam tu, dekat geris motorkar. Besok pagi, belum orang bangun, kita cabut lah. Itu pun bagus juga. Berapa punya mengantuk dah. Berapa kali berapa dah. Mari dah. Tak ada orang lah. Tak ada orang, baguslah. Selamat. Selamat. Motorkar, mana? Lampu dia kemari dah. Kalau tak salah kan, orang ni macam aku kenal. Berapa punya bahadur lah. Ini orang lah yang kita bergaduh kat kebun bunga tu. Ya, besar punya bahadur. Bos, tadi kita orang pergi kelab pemuda-pemudi, bos. Kita orang tengok Lokman dengan Nora, bos. Betul punya dansin, betul punya peluk, bos. Sampai kena pipi, bos. Kita orang pun betul beresik, bos. Lah. Aku pagi sekali baru kau tahu. Lagi-lagi kau orang kasih naik darah aku. Lokman pun satu juga. Tapi tak apa. Satu hari nanti kau kena tangan aku. Apa betul kau tengok Lokman sama Nora? Betul, bos. Lokman sama Nora? Ya, bos. Kenapa kau tak layak? Macam mana nak layak, bos? Dalam dewan orang ramai. Banyak orang. Nora? Nora ni siapa dah? Aku punya nyanyuk lah. Ni Nora yang kat kebun bunga yang kita pergi tolong lah. Bos, kita tak boleh main kasar, bos. Kita mau main halus, bos. Ya, bos. Main halus? Ya, bos. Apa, main racun? Ya, racun tak boleh, bos. Bos, saya ada kenal satu bomo tinggal di dalam kampung. Kalau bos jumpa tu bomo, saya garanti Nora tersembah bos ni kaki dah. Betul, ya, bos. Ini bomo semua aku tak berapa percayalah. Ini bomo first class, bos. Dulu, nenek dia nak kahwin duk pakai bomo ni lah, bos. Sudahlah, sikit punya pasang kau nak gaduh. Baik, kalau betul kata kau orang, ini hari kita pergi. Ini hari tak boleh, bos. Besok bagus malam Jumaat, bos. Besok malam, bos. Besok malam bagus, bos. Besok malam? Besok malam. Okey, malam besok kita pergi. Okey, bos. Okey, bos. Tapi nanti, bos, kita nak pergi, bos. Mesti bawa ayam goreng, bos. Ayam panggang. Pulut kunyit satu piring, bos. Duit pengkeras, bos. Banyak. Kalau Nora punya pasal, berapa banyak pun aku sanggup bayar. Okey, bos. Ini ada can duit. Mari ikut aku. Macam mana? Berapa banyak soal dah. Mari dah. Bila nak tidur dah. Apa ini rumah Tok Bomo? Inilah rumah bomo yang saya katakan tu, bos. Ay, cantik rumah dia. Oh, ini first classnya bomo, bos. Mari kita naik. Mari, bos. Apa yang kau?
Tok Bomo main lagu konga. Konga? Kau syok ya? Assalamualaikum, Tok Bomo. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sila duduk. Ramai datang ni. Ya. Datang 5 orang ya? Ya, 5 orang. Naik motorkar kan? Ya, motorkar. Apa hajat datang ni? Besar hajat, Tok Bomo. Saya datang ni pasal... pasal budak Nora tu ya? Ya. Pandai. Saya dah tahu dah. Tapi budak ni susah sikit. Susah? Pasal dia banyak mambang-mambang yang menjaga dia. Biar di kampung banyak menjaga. Tak ada bomo lain boleh challenge. Saya seorang lah dalam negeri yang boleh. Lain orang tak boleh? Tolonglah, Tok Bomo. Kalau tak percaya, cuba tengok. Tengok? Tengok dalam. Di mana, Tok Bomo? Tu dalam. Tak ada apa pun? Tak nampak. Tak ada? Kalau awak tak nampak, jodoh tak ada awak. Nampak, Tok Bomo. Nampak. Saya nampak ni. Nampak? Ya. Ada jodoh. Datang ni bawa telur 3 je. Banyak lagi Tok Bomo. Tapi yang nampak 3 saja. Yang lain simpan dia. Ayam ada bawa. Ada, Tok. Ada. Ni ayam sembelih ke ayam gelik motor ke? Ayam sembelih, Tok. Kalau percaya ni, saya mulailah. Mulai, Tok. Jangan tukar anjat, ha? Wahai mambang, tolong senbai, rezeki kita sudah sampai. Aku ulu, kau capai, tinggalkan jangan selesai. Pulut dekat. Ni Datuk. Ini dia. Pulut ada. Jaga titin, tunggangan cong. Telur putih halal pularku je. Kalau tak tinggal sedikit, aku tak dapat, aku menyerit. Di dalam jangan buat pasang. Tolong cepat hantar lepas. Ni dia. Cepatnya jin tu makan sampai licin. Jin berdengung. Ini ada kertas pula. Apa pula ni? Jin tu pandai tulis romanis pula. Well educated jin. Apa dia kata lagi? Terima kasih. Tolong beri wang RM400. Wang apa tu, Omong? Tu dek perah itu. Perah? Boleh. Boleh tu, Omong. Boleh. Ni dia. Sampai. Dah cukup. Ambil betul lah. Betul. Dah cukup dah. Cukup dah. Wah, ujian. Wahai penerang, sudah sampai. Tolong kira selai-selai. Kalau tak cukup, jangan reply. Hantar tangkai. Ya, sudah. Apa tak? Betul? Bawang. Raja gitu. Ni tangkai. Oh, tangkai. Ini kata Mambang tadi tu nak ditanam di depan rumah Nora. Tangkai ni?
Tapi masanya lepas jam 12 malam. Oh, 12 malam. Sebelum 12 tak boleh? Tak boleh, tak mujarab. Baik, tak ada buat apa-apa lagi? Tak ada lah. Tak ada balik lah. Tok Bomo perambat. Tak ada perambat, saja Mambang nak kira duit. Jangan balik lah. Ya. Sekarang itu. Balik dah. Ya. Assalamualaikum, Tok Bomo. Cium-cium tangan ada flu pula tak? Hai. Mana aku punya share? Mana aku punya share? Ada, hanya tengah kira ni. Pergi buka Tok Bomo dulu. Tak maaf lah wak ya. Kita dah buat kasar dengan wak. Minta maaf lah Tok Bomo, jangan marah ya. Kaki tangan semuanya sakit. Sian. Sabar. Apa? Ini ada upaya. Tok Bomo, ini untuk Tok Bomo RM100. 100? Ya. Ray, ini untuk kau. Terima kasih. RM100. Mi, engkau RM100. Terima kasih. Ini untuk aku. Nasib baik Tok Bomo ni datang kemari. Umur hidup saya belum pernah dapat 100. Tak pernah? Dulu masa Tok Bomo jadi Bomo ni berapa collection? Collection tiba-tiba RM5, RM3, RM2.50. Hujan lagi 1 sen pun tak dapat. Sian. Yang sebetulnya saya ni Bomo Temberang. Temberang? Temberang. Saya pun begitu juga. Memang korang datang pun betul time. Aku datang ni saja nak bagi petua sebelum tanam tangkai. Nak bagi petua? Ya. Petua macam mana tu Datuk Ji? Petuanya bila nak tanam baju, seluar, singlet buka semua. Nak buka? Kena buka. Tak buka tak boleh? Kalau tak buka tak berjarab. Tak percaya tanya dia. Kena buka ya. Buka lah. Apa lagi mulailah. Mulai. Jaga beg duit jangan cecer dah. Cepat sikit. Buka cepat, buka. Dah buka semua. Semua orang dah buka tu. Bos, ya, seluar masing-masing kumpulkan, letak satu tempat. Jaga jangan cecer beg. Dah selesai. Ya. Bolehlah tanam itu sekarang. Siapa nak tanam Datuk Jin? Bos tanam. Bos kena tanam. Ya, cepat tanam. Dah tanam Datuk Jin. Dah tanam. Ya. Bagus. Barangkali kalau tak ada apa-apa, besok malam Hurrah sampai. Ada syarat yang kedua. Ada lagi syarat? Syarat sesudah tanam. Ya. Bila nak balik, lari sekuat-kuatnya. Kena lari. Seorang tak boleh tengok belakang. Kena lari? Lari. Tak percaya tanya dia. Siapa nak lari Tok Jin? Bos.
Bos kena lari. Stand by. Kumpul satu. Satu. Jaga bos. 2. Go. Hang pun lari. Dia dah cabut dah. Sudahlah, turun lah, duk. Penatlah. Kau lah, Balul. Mana dia yang seluar yang berisi beg? Kita periksa lah. Mana tu? Ini ada satu. Ini ada satu. Ini ada satu. Ini pun ada. Apa? Baik. Cuma kampung ni. Encik, Bapa, Tuan, Pakcik, sebenarnya kita bukan pencuri, kita datang di sini nak macam. Oh, kau pencuri ya? Ini betul lah pencuri ni? Ini mana kau dapat ni? Bukan je, ini sebenarnya ada orang nak buat highlight. Dia orang tanam bang. Dia orang tanam bang kalau baru mencik. Mana boleh aku tak percaya? Jangan kau pegang situ. Potongan kau bertiga ni betul macam pencuri. Ini semua kau orang punya pasal. Kau kata Tok Bomo tu first class lah, second class lah. Tok Bomo apa itu? Nasib baik Tok Bomo tu tak suruh kita telanjang. Kalau tidak, lagi malu. Tapi tak apa. Tok Bomo dah berjanji, besok Nora akan datang. Tapi ingat, kalau Nora tak datang besok, dengan Tok Bomo, dengan Jin, dengan korang 4 orang, nanti aku lipat. Nah, ambil kain ni pakai. Bagus, Bos. Dah. Perut saja besar. Otak tak ada langsung. Sembah lutut gunung. Ni semua kau lah punya pasal. Kau bilang Tok Bomo tu pandai, boleh bikin Nora boleh datang jumpa dengan bos, sembah bos punya lutut. Sekarang Nora tak datang, kita datang semua dengan tak ada baju. Kau pun sama jugalah. Kunyit, panggang, ayam goreng, ayam rebus, jangan duit kita sekali dia kebas. Sampai begini. Kau lah rekomen kuat sangat dengan bos. Kau bilang dengan bos, nenek aku dulu nak kahwin gunung, Tok Bomo aku nak bikin. Orang. Sudahlah, kita selalu tipu orang. Sekarang, Jin pula tipu kita. Sudah. Ini apa nak buat sekarang ni? Nak melagi ular-ular? Lukman mana? Lukman ada, Pak. Kenapa Tengok ni? bapak tangkap pencuri 3 ekor. Pencuri? Mereka ni lah yang menolong kami malam itu, Pakcik. Kalau tak kerana mereka, entah saya pun dah mati. Barangkali Nora pun dah kena kidnap. Ya, Pak. Tunggu balik. Alamak, kesian. Kata lagi. Terima kasih aja lah. Hanya mereka ni bukan pencuri. Sahabat saya. Pakcik ni salah sangka. Terima kasih ya. Duduklah. Minta maaf lah ya. Maklumlah pakcik ni dah tua. Mata pun kau nampak. Tak boleh punya terketik sikit. Bagaimana punca semuanya ni? Punca ini timbulnya dari Komeng. Komeng ni memang dia ada niat jahat untuk menjahanamkan keluarga pakcik. Saya baru-baru ni dia dah cari dukun buat guna-guna supaya Nora ni boleh gila. Tangkai pun dah tanam dah. Dah tanam? Dah. Baik kita pergi. Duduk dulu pakcik. Tangkal tu temerang. Yang jadi Bomo tu dia. Iyalah. Beratus duit kita dapat pakcik. Bila kau cakap pasal duit, yang mengherankan, dari mana dia dapat duit begitu banyak untuk belanja Bomo? Saya rasa dia ni, kalau tak salah lah, mesti menjadi salah seorang ahli yang kuat di dalam kumpulan haram.
Dan dia juga mesti ada sangkut paut dalam perompakan yang baru-baru ini. Ya, mana yang cari duit itu banyak? Possible? Possible? Orangnya banyak, Pakcik. Semua pakai lawa-lawa. Perkara ni kalau kita tak sapu bersih, keluarga pakciknya sudah tentu dalam berbahaya. Macam mana pula hal saya ni? Nampaknya Komeng ni tak habis-habis dengan tingkah laku jahat. Alang-alang seluk kasar biar sampai ke pangkal lengan. Bagaimana kalau kita hantar Nora sebagai perisik? Saya tak setuju. Impossible. Impossible. Saya fikir dalam hal ni, kalau boleh, perempuan jangan campur. Ya. Apa kata? Benar. Saya ada satu rancangan. Tunggu. Apa dia punya rancangan? Tolong. Ini dia. Ini dia. Loket. Ini bukan loket, ini bukan bunga. Ini mikrofon. Mikrofon? Ya. Dengar ya. Kita pakaikan benda ini kepada si Nora dan kita hantar Nora kepada Komeng. Pura-pura mengatakan yang Nora ini cintakan Komeng. Dan tiap-tiap perbualan antara Nora dengan Komeng, ingat, mesti yang mustahak. Kita akan dapat mendengar melalui alat ini. Bagaimana dong? Possible. Possible. Ini boleh jadi. Sebab bila Nora datang jumpa Komeng, tentu dia ingat yang Nora ni betul-betul sokkan dia. Ya. Lagi pula dia fikir tangkai yang ditanam tu dah makbul. Dia tak tahu kita cari rahsia. Lagi 5 minit. Kalau Nora tak datang, 1, 2, 3, 4, aku kebat. Aduh, bos. Apa? Sakit perut. Kau jangan temerang. Mampus kau situ. Buang air, bos. Buang air di sini. Ini satu tukang rakemen. Penuntut bomo tu pandai. Nora boleh datang sembah kepala lutut aku. Jalan dah. Ini satu bodyguard. Penuntut nenek dia nak kahwin. Tok bomo tu kasih kahwin. Jalan dah. Itulah kau orang. Nak rekomen bos, rekomenlah baik-baik sikit. Ini rekomen malu bos lah. Aku malas juga tahu. Kau pun sama juga bahalul. Badan saja besar, hati kecil. Nasib baik kau tak kena telanjang semalam. Kau punya pasal, aku tinggal surat pendek. Bos kena. Bos pun sama macam kau orang. Kau datang, no, ni. Kau nak buang air bukan? Dah terbantut, bos. Kau pergi buang air, makan jula yang banyak, pergi. Pergi semua, dengar. Sila, Nora. Sila. Nora. Abang hampir-hampir putus asa, Nora. Sebab ayah Nora menolak pinangan abang. Abang Komeng, soal kahwin itu soal saya. Bukan soal ayah. Ya, Nora. Ya. Nora, bilang pada abang, bagaimana Nora dah boleh datang sini? Dan apa perasaan Nora? Apa Luqman tidak marah? Abang Komeng, semalam saya bermimpi berjumpa seorang puteri kayangan yang mengatakan kepada saya bahawa Abang Komeng sahajalah yang boleh memberi kebahagiaan. Dan bukan si Luqman tu. Ini suara Nora kan ni? Patutlah aku cium wangi. Pergilah. Bau wangi, guna mana wangi boleh keluar sini? Ini suara saja dah. Tapi aku cium wangi ni. Ni malam apa? Pergilah kau dan kau punya malam. Sudah, dengar. Betul, Abang Komeng. Nora. Mana Yusri?
Yusni, Yusni. Betul kata kau, Yusni. Tok Bomo tu memang first class. Ini macam kau tahu. Saya dah bilang dengan bos. Bos happy. Hai bos. Shake hand saja bos. Tengoklah yang mana patut ular sikit bos. Apa yang kau cari? Kau nak duit ya? Bonus bos, bonus. Tapi tak apalah, Nora punya pasal aku kasih. Bos, cari. Bos, Nora dah lap aku tahu. Dia lap kita bos. Hai, bos. Hello Lokman. Dalam rumah ini ada 5 orang tau. Semuanya tegak-tegak. Dan dipercayai mereka adalah perompak. Aku rasa Komeng menjadi ketuanya. Mereka lanjut akan menyusul. Bang ni yang merompak ke Denmark tadi tak? Boleh jadi. Kita tak boleh pastikan lagi. Kita tunggu berita lanjut. Ini macam lah. Nora. Oh, Nora. Buah hati abang. Tangkai hati abang. Nora, abang berjanji dengan Nora. Abang akan memberi kebahagiaan hidup kepada Nora. Betul ke Kanda? Kanda? Nora panggil abang Kanda. Hiti! Bohonglah Kanda ni. Takkanlah Kanda sayang pada Dinda. Tak sayang? Dinda. Mari Dinda. Wang. Ya. Banyaknya wang. Wang ini adalah untuk Dinda semua. Ada revolver? Ya. Revolver ini untuk mempertahankan diri abang. Empat sekali? Ini untuk spare. Oh, ini emas dan berlian di mana Kanda ambil? Emas dan berlian ini kerana abang jadi seorang saudagar. Bukan saja ini Nora. Lihat. Semua gambar yang ada dalam ini rumah ada mengandungi peti rahsia. Ini apa Kanda? Peta. Ini bukan peta. Bangunan baru kedai mas abang. Dan di tangan abang Komeng tu apa tu? Ini electronic torch. Kalau tak ada benda ini, semua ni tak boleh buka. Memang cukup proofnya. Mereka lah yang merompak kedai emas tu. Apa kita nak buat sekarang? Polis, nanti dulu. Aku fikir baru kita serang mereka. Serang? Dia orang ada bang-bang. Kita apa ada? Kita ada gedebak-gedebuk. Boleh tahan ke tu? Dua ada karate. Tunggu dulu. Kita dengar seterusnya. Nora. Oh, Nora. Tidakkah lagi Nora percaya kata abang? Nora. Sekarang, barulah saya tahu yang Abang Komeng ni betul-betul cintakan saya. Dan memang tak salah lah. Bagaimana kata Putri dalam mimpi saya dulu. Abang Komeng. Ya, Nora. Sayang. Nora panggil abang. Abang Komeng. Ya, Nora. Maukah Abang Komeng hidup semati dengan saya? Hidup semati. Ya. Oh, Nora. Nora, hidup semati, Nora. Mati, abang. Mati. Oh, Nora. Cinta abang kepada Nora bukanlah dengan kata-kata saja, Nora. Abang akan bukti kepada Nora. Tunggu, Nora. Tutup mata, Nora. Buka mata, sayang. Abang Komeng. Ya. Cantik ya? Ya, cantik. Untuk saya? Ya, kalung ini abang hadiahkan. Tanda tunangan kita, Nora. Oh. Nora pakai. Sungguh cantik. Macam puteri kayangan, Nora. Apa ini? Ini bukan batu permata asli. Ini batu permata palsu, Nora. Nora tak harus pakai batu permata ini. Alamak. Kenapa? Lus kontak. Jadi apa kita nak buat ni? Kalau begitu kita ikut rancangan tu. Baik.
main muzik lah. Bos betul punya suruh tu. Kau ni pun satu lah, Rip. Bagilah chance sama bos. Woi, Balul. Apa yang kawan serendak-rendak macam monyet tu? Bagilah Chan dengan bos. Bos nak dancing. Tak bagi Chan langsung lah apa barang. Halo, geng. Apa khabar? Wah, rehat awak. Siapa ni? Geng mana ni? Aku geng korang lah, baru jadi member. Kau ni siapa? Cakap betul-betul. Geng Curut Hitam. Ha? Kau cakap betul-betul. Kau ni siapa? Ini rumah Komeng lah. Ya. Sebenarnya aku ni tauke kedai emas lah. Kedai emas mana? Kedai emas. Kedai emas yang korang rompak tu. Ya. Bila nak habis lah? Kau tendang aku tendang kau. Ini baiklah, baik. Apa dah ni? Gila punggung ya? Betulkan lah. Alamak. Potong. Sampai. Kau pula sampai dalam kau. Tak lagi aku kau pula sampai. Kocok. Kau tengok tu orang main judi? Mana? Tu. Ya dah. Mari kita masuk kaki. Main apa ni? Main judi. Aku main. Main pakau lagi tak bola cepat. Tahu siapa kalah. Kocok ya? Iyalah. Rupanya main judi lagi bagus. Nak bergaduh macam tu. Banting sana, banting sini. Dah kehil sana, terkehil sini. Siapa suruh?
Boleh, Pak? Bongok. Tengok cara betul dia menang. Boleh. Dua. Tengok aku. Empat mata. Cemen. Dalam pengekantan. Nama saya Nora. Nombor telefon 61831. Ya, terima kasih. Kau tukar daun ni? Apa? Yang kau taruh tu apa tu? Biar aku tahu. Aku nampak. Aku main 3 ada, kau tengok aku 9. Tak pakai duit pun main judi kau nak menipu diamlah. Jalan lah macam ni. Mana boleh jalan macam ni? Boleh. Dia ni datang pun tak bagi Assalamualaikum. Kau ni nak tidur ke nak main judi? Kacau aja. Korang nak main judi kan nak bertumbuk? Bertumbuk! Apa? Aku. Salah. Ini lawan kau, ini lawan aku. Keluar aku! Baru dia tahu untung. Itu lampu apa yang datang kemari? Lampu apa tu? Kereta lembu kan? Kereta lembu mana ada lampu suluh lah? Tak ada. Apa? Nantilah aku bercakap dengan tuan ni. Ini dia 4 orang yang perompak kedai emas tu, Encik. Satu dah terlepas kat luar, dah kena taekwondo. Dia punya bos ada kat dalam. Yang lain bawa orang yang pengsan masuk ke dalam, Cik. Baik, tuan. Siapa yang memanggil polis tadi? Saya, Encik. Saya yang bernama Nora. Ada revolver. Barang-barang kemas. Ini map kedai emas yang kena rompak. Mata-mata. Bawa orang ini ke balai polis. Dan Encik berdua ikut saya ke balai polis. Mata-mata yang lain, kawal rumah ini dengan rapi. Baik, Tuan.
Mahkamah menjatuhkan hukum 5 tahun kerja berat kepada Komeng dan rakan-rakan kerana kesalahan merompak dan menyimpan senjata api secara haram. Beginilah yang dikehendaki seterusnya. Orang ramai, terutama sekali rakyat Malaysia, hendaklah memberi kerjasama kepada pihak polis supaya segala kejadian-kejadian jenayah dapat dihapuskan sama sekali di tanah air kita. Biasanya orang ramai tidak mahu memberi kerjasama dengan pihak polis. Jadi susahlah pihak polis bertindak. Tapi perbuatan tuan-tuan ini menjadi satu contoh tauladan betapa eratnya perhubungan orang ramai dengan pihak polis. Masuk. Ini dia tuan suami tadi. Terima kasih. Cik Nora, ini ada keping cek berharga RM1,000 hadiah dari pihak polis atas kejayaan Cik Nora memberi maklumat hingga tertangkap penjahat itu. Sila tanda tangan di sini. Cek RM1,000. Sekarang apa kita nak buat dengan cek ni? Oleh kerana yang menangkap penjahat tu kita berlima, jadi saya rasa bagus kita tanya pendapat Dore dan Min. Bagi sajalah. Apa lagi? Bagi je. Yalah, macam mana nak bagi? Alah, membagi duit 1,000 pun tak boleh. 10,000 pun orang boleh bagi. Apa susahnya? 2-2-1-1-4. Lah, kok 4 not fair. Begini. 2 baru fair. Sama juga. Itu pun tak fair. Sekarang begini, kita bertiga dah tahu yang Lokman dengan Nora akan melangsungkan perkahwinan tak lama lagi. Dari itu, share kita ni kita hadiahkan kepada mereka. Barulah fair. Semua sekali. Kok melepas? Lagi not fair. Buat apa? Wang si Komeng berapa banyak kita dah kebas. Sekarang wang untuk ini kita hadiahkan untuk mereka. Macam, setuju tak? Aku berfikir lama sangat. Kau setuju? Aku ikut. Setuju. Sekarang kita semua bertiga dah setuju. Mari kita ucap selamat di atas cek RM1,000 yang tak melepas. Saya nak tumpang tanya sedikit. Lepas ni Doremi kemana nak pergi? Kalau Cik Lokman tanya Doremi kemana lagi, saya tak boleh jawab. Kenapa? Pasal ni semua terpulang kepada dia. Kok aku? Loh, kan kau direktornya. Kalau kau tak arahkan, Doremi mau kemana? Pinter gue ya, pinter. Aduh. Baiklah, kalau Doremi nak kemana-mana pun saya tak dapat menghalang. Tapi saya minta kalau boleh, biarlah sesudah selepas saya melangsungkan perkahwinan antara saya dengan Nora. Boleh. Kenapa tidak? Kalau begitu, mari kita ucap selamat pengantin baru. bertambah erat, otak yang geliga tidak lagi tersumbat.
merdeka tak habis dengan bertengkar. Hampa yang di bawah, tolonglah sikit sabar. Tunggulah kami di